Ini Lin. Ini Alia. Kerja sama. Gaji sama. Tapi poket Lin sentiasa berhabuk. Dia perlukan lebih. Dan dia nak cepat. Terus, tolong saya. Tapi jangan lupa, ada yang memati. Oh, aku report juga ni. Lin, pilih shortcut. Nampak macam senang. Kalau Alia pula, pilih jalan berkat. Halo, SPRM. Saya nak buat laporan. Dekat pejabat saya ada berlaku suapan. Satu, kemewahan sementara yang bakal menghancurkan masa depan. Satu lagi, dapat ketenangan yang selamanya membawa kebahagiaan. Mak, Alia dah dapat gaji. Mak nak makan apa? Ya, kami SPRM. Kami nak cari Catherine. Di bawah Akta SPRM 2009, tiada istilah terlepas. Hukuman penjara maksimum 20 tahun menanti tau. Maruah keluarga pun tercala. Assalamualaikum, Mak. Salam, Nak. Terima kasih, Nak. Kemewahan palsu itu tidak wujud, yang ada cuma berkat. Itu rezeki yang takkan pernah buat kita berasa takut apabila pintu diketuk. Jangan jadi saksi bisu. Pilih yang betul, walaupun susah. Rasuah atau rezeki berkat. Pilihan di tangan anda.